Hari ini kita belajar unsur-unsur yang menjadikan cerita itu indah, sedap dibaca. Orang ingat apa yang dibaca, orang dapat mesej itu, khayalkan, memberi semangat baru, membangunkan realiti baru. Baik, sekarang saya hendak terangkan, sebelum kita balik ni, ada 10 minit lagi, the business of fiction publishing, bisnes penerbitan fiction. Mengapa ia sangat penting? Tuan-tuan semua sebagai penulis adalah juga penerbit kecil. Sebenarnya mesti ada sikap macam penerbit di seluruh dunia, di semua negara. 80% daripada buku-buku yang dijual, 80% adalah fiction. Itu sebab bagi tuan-tuan yang hendak menjadi penerbit, jangan tidak menerbitkan fiction. Sakit nanti nak hidup. Fiction. 8 daripada 10 buku yang terjual, 8 adalah fiction. Jadi semua penerbit mesti ada jabatan fiction. Mesti ada. Baru kita boleh survive. Baik, artinya bagi tuan-tuan, implikasinya, bagi penulis, penterjemah mesti ada menterjemahkan fiction. Penulis mesti ada fiction. Fiction ni kreatif lah, maknanya cerita-cerita agama macam buku PTS tu lah, 31 cerita agama tu semua lah masuklah kreatif kan, di situ masuk kreatif 80%. Jadi kalau nak survive, kena ada Cik Puan